Bulan Ogos telah tiba dan bulan ini membawa satu perkembangan penting bagi penerima bantuan kerajaan. Inilah yang perlu anda ketahui mengenai pembayaran SARA dan jangkaan pembayaran STR Fasa 3. Pembayaran sumbangan asas rahmah bulanan dibuat seperti biasa, iaitu pada 1 hari bulan setiap bulan. Penerima dalam kategori IKasih, miskin dan miskin tegar akan menerima bayaran tambahan sekiranya layak di samping bayaran bulanan seperti biasa. Tarikh semakan kelulusan STR Fasa 3. Bagi penerima sumbangan tunai rahmah Fasa 3, terdapat dua perkara utama yang perlu difahami, iaitu tarikh semakan kelulusan dan tarikh pembayaran. Bagi penerima sedia ada, keputusan kelulusan pada umumnya tidak perlu dirisaukan kerana majoriti besar penerima dijangka terus layak menerima bayaran. Walau bagaimanapun, bagi pemohon baru dan mereka yang membuat rayuan, keputusan kelulusan masih perlu ditunggu secara berasingan bagi memastikan status permohonan masing-masing. Keputusan semakan kelulusan ini biasanya akan diumumkan dalam tempoh beberapa hari sebelum tarikh pembayaran ataupun pada hari pembayaran itu sendiri. Jangkaan tarikh pembayaran STR Fasa 3. Berdasarkan jangkaan awal, pembayaran STR Fasa 3 dijangka bermula sekitar pertengahan bulan Ogos dan proses pembayaran ini dijangka berterusan sehingga ke minggu akhir bulan Ogos. Jangkaan ini turut disokong oleh corak pembayaran STR pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun lalu, pembayaran bermula pada permulaan bulan Ogos, manakala pada tahun sebelum itu pula, pembayaran dibuat pada minggu akhir bulan Ogos. Oleh itu, bagi tahun ini, pembayaran STR Fasa 3 dijangka mula disalurkan sekitar pertengahan bulan Ogos. Itulah maklumat terkini berkenaan pembayaran SARA dan jangkaan pembayaran STR Fasa 3 bagi bulan Ogos ini. Kongsikan pendapat anda di ruangan komen dan jangan lupa subscribe untuk kekal dikemas kini dengan sebarang perkembangan lanjut. Itu sahaja laporan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih. Teruskan bersama kami untuk berita terkini dan bantuan lanjut.